المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ربي زدنا علما وارزقنا فهما، ربي جعلنا من الصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang saya hormati tuan pengurusi masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan ahli, tuan-tuan kawasan masjid, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan haji, hadirin muslimin rahimakumullah wa ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan sekali lagi di tempat yang paling mulia di sisi Allah, iaitu antara rumah-rumah Allah, yakni masjid. Mudah-mudahan kehadiran kita ini bukan saja untuk meneruskan amal ibadah kita sebagainya, menjadikan ia sebagai amal soleh, namun kita mengambil peluang dan ruang yang ada ini untuk sama-sama kita bermuzakarah pada kitab yang tidak asing lagi, kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, yang membawa maksud petunjuk jalan bagi orang yang takut kepada Allah Ta'ala, susunan Syekh Abdul Samad Al-Fanbani, yang mana telah disunting dan disempurnakan oleh Allahyarham Tuan Guru Haji Ahmad Fahmi bin Zamzam, atau panggilan beliau Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. InsyaAllah pada tengah hari ini saya akan bawa pada tuan-tuan sambungan bab kelima, yakni pada menyatakan segala taat yang batin, fasal yang ke-8, iaitu pada menyatakan kasih akan Allah Ta'ala. Menyatakan pada kasih pada Allah Ta'ala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang ke-8 pada menyatakan kasih akan Allah Ta'ala, iaitu cinta kepada Allah Ta'ala. Adapun mahabbah, dalam bahasa Arabnya disebut mahabbah, iaitu kasih akan Allah Ta'ala itu, maka iaitu sifat kepujian yang dipuji oleh syarak, dan iaitu martabat yang paling tinggi yang menyampaikan kepada ma'rifat akan Allah Ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 54, bada a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, dan lagi akan mendatangkan Allah Ta'ala dengan kaum yang kasih ia akan mereka itu, dan mereka itu kasih akan dia. Baik. Yuhibbuhum wa yuhibbunah, artinya Allah akan datangkan sesuatu kaum yang dikasihi dan mereka itu juga mengasihinya. Jadi pasal yang ke-8
pada menyatakan cinta pada Allah ataupun menyatakan kasih akan Allah ini, iaitu dalam bahasa Arabnya disebut mahabbah. Ya, apa dia? Mahabbah. Yang ini cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan sifat yang dipuji oleh syarak. Salah satu daripada sifat yang terpuji ialah cinta pada Allah. Maka pertanyaannya, adakah sampai hakikat kita cinta pada Allah ataupun tidak? Begitu. Kita dah usia senja dah tuan-tuan. Ya, tak lama lagi kita bakal meninggalkan dunia yang fana ini. Dunia yang penuh dengan tipu daya. Ad-dunya mata'ul ghurur, kata Allah Ta'ala. Dunia itu adalah tempat senda gurau yang selalu menipu dayakan kita. Kadang-kadangnya pada zahirnya sihat, rupanya sakit. Hakikat pada pandangan kita rasanya orang tu kaya, rupanya dia miskin di sisi Allah. Dan beberapa lagi perumpamaan yang kelihatan tetapi menipu dayakan. Begitu. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kita fasawfa ya'tillah, ya, dan lagi akan mendatangkan Allah Ta'ala satu kaum yang kasih ia akan mereka itu. Artinya apa? Ada orang Allah ciptakan ni, datang satu kaum ni, dia cinta, benar-benar cinta pada Allah, dan Allah pun cinta pada dia. Kita nampak kat mana? Kebanyakannya di kota haram kita nampak. Yang benar-benar cinta pada Allah sanggup mengorbankan apa sahaja, ya, demi apa? Demi menyempurnakan niat sucinya, kerana saking sayang dan cintanya pada Allah, tunaikan walaupun dah menjadi sunat, asalnya menjadi fardu. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu semata-mata kerana Allah. Asalnya fardu, akhirnya kerana cintanya pada Allah dilakukan sekalipun dah jadi sunat. Begitu. Maka adakah orang begini? Ada. Sebab itu tuan-tuan, bila orang bertanya, Ustaz, kota apakah yang paling bagus? Maka sebagai orang Islam, kita tak boleh cakap kota New York, kota London. Itu bukan memamerkan kita ini sebagai orang Islam yang sejati. Orang Islam dia kata kota yang paling baik ialah kota suci Mekah. Kena bagi tahu, tak ada yang lebih baik. Sebab apa? Kehadiran orang ke sana bukan sukaria, bukan nak membeli belah pun. Di pinggir-pinggir Masjidil Haram, bukan itu tujuannya, tapi semata-mata, ya, apa dia? Ala wajhillahi ta'ala, untuk mencari, untuk memandang, untuk menilik akan cintanya kepada diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan Nabi SAW telah bersabda, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillahi iyaya. Rawahu Tirmizi, Hasan Gharib Al-Iraqi. Sabda Nabi Muhammad SAW, kasihlah oleh kamu akan Allah. Artinya apa? Cintailah kamu akan Allah Ta'ala, kerana dia memberi kurnia atau memberi kurnia ia akan kamu daripada beberapa nikmatnya, dan kasih oleh kamu akan daku dengan sebab kasih Allah Ta'ala akan daku. Maksudnya apa? Nabi bagi tahu kita, hei manusia, hei sahabat-sahabatku, hei umatku yang aku sangat cintai lebih daripada dirinya sendiri. Nabi cinta kita ni tuan-tuan lebih daripada diri dia. Ya, sanggup bagi tahu kepada malaikatul maut, wahai malaikatul maut, rasakan sakit mati tu bagaimana. Aku nak tahulah rasa sakit mati tu. Bila dia minta? Ketika hampir waktu ajalnya. Apa kata Nabi? Wahai malaikatul maut, aku nak rasa dulu, boleh tak? Sakit mati tu macam mana? Maka ditariklah sehabis-habis ringan sebagai tanda ia kasih kepada Nabi. Ya. Nabi kata, aduh. Ya. Nabi pun mengadu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ya.
Rafiqul a'la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha tinggi, Allah yang Maha azim, yang agung itu maha tinggi. Sakitnya mati rupanya, ya. Wahai Jibril, tanyakan malaikatul maut, adakah ini sakit yang akan dirasai oleh umatku? Bahkan jawab malaikatul maut, setelah dijawab daripada mulut Jibril, dia kata, inilah sehabis-habisnya, beginilah keadaan apabila sakitnya datangnya kematian. Wahai malaikatul maut, himpunkan segala sakit-sakit ketika sakaratul maut. Ya. Sakitnya mati ni kepada umat-umatku ni, ambil semuanya, letakkan kepada aku. Ini saat Nabi nak meninggal, tuan-tuannya, nak wafat. Allahu Akbar. Dia kasih umatnya lebih daripada diri dia. Tak apalah dia tanggung. Bersesuaian dengan surah Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang nabi yang sangat kasih, ya, kepada kamu, hingga dia tidak mempedulikan diri dia, melainkan dia mempedulikan umat dia. Tu Nabi. Allah sebut dalam surah Taubah. Kita selalu dengar laqad ja'akum ni. Rupanya tanda kasih Allah tu terbukti pada dalil itu. Tak ada dalil umat Nabi Muhammad tu kasih pada umatnya dibuktikan oleh Allah melalui firman-Nya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Dia itu memberatkan diri dia, azizun alaikum, memberatkan dirinya kerana kasih, sanggup menanggung penderitaan, sukarnya hidup, ya, demi untuk menyelamatkan umatnya daripada terjerumus dalam api neraka, maka Nabi sanggup berkorban apa saja. Allahu Akbar. Jadi Nabi pesan apa dia? Uhibbullah, manusia, cintailah kamu akan Allah. Lima yaghdukum bihi min ni'ami. Kerana Allah Ta'ala selalu mengurniakan kita, memberi kita, melimpahkan kita dengan beberapa nikmatnya. Ya. Nikmat, tuan-tuan, je. Bila sebut nikmat, rasanya sehat nikmat, masa lapang nikmat, umur panjang nikmat, ya. Kemudian mati ketika sampai waktunya itu dan dapat menempuh mati itu nikmat. Ya. Nikmat bagaimana? Nikmat sebagai orang mukmin. Bila orang mukmin, kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Abu Lais As-Samarkandi, dia kata apa? Orang yang mukmin apabila mati, matinya tak seteruk sedahsyat orang kafir. Ya, bahkan disebut apa? Wahai jiwa yang tenang. Ya. Tengok, ya. Disebut dulu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tengok, seruan tu dipanggil harfun nida, munada, menyeru kepada jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang siapa? Orang mukmin saja. Kat mana orang mukmin berada, dia akan berada tenang. Kenapa? Di sampingnya dia tahu dia sebagai hamba. Ya. Hamba bagaimana? Hamba yang beriman, sujud, patuh kepada Allah Ta'ala. Itu. Nabi kata, cintalah Allah Ta'ala. Maka kita kena berikan cinta yang sepenuhnya, kerana nikmatnya tak berbelah bagi. Ya. Sehingga nak mati nanti jadi nikmat juga bagi orang mukmin. Tanda-tanda orang mukmin ini, tuan-tuan, ya. Malaikat Jibril malaikat maut, dia akan ambil nyawa ini seringan, sehalus, ya, yang mungkin. Kenapa? Pernah satu ketika Nabi sebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, disebutkan bahawa Nabi SAW menyatakan, ya, malaikatul maut nanti diperintahkan oleh Allah Ta'ala, hei malaikat maut, cabut nyawa setiap yang bernafas. Kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernafas tu rasakan mati. Maka habis semua makhluk Allah Ta'ala ni dah mati ni, malaikatul maut diperintah Allah, malaikatul maut, cabut nyawamu. Maka kata malaikatul maut, baiklah ya Allah. Dia pun cabut. Ketika dia tarik sedikit, dia memekik
Sehingga kata Nabi, seandainya kedengaran orang yang masih hidup atau makhluk-makhluk yang masih hidup, semuanya akan mati semua. Kerana dahsyatnya pekikan, tangisan, laungan oleh malaikatul maut. Kata malaikatul maut, andai aku tahulah rasa sakit, ya, macam begini tarik nyawa, nescaya aku akan ambil sebaik-baik mungkin kepada orang yang beriman, sehalus-halus mungkin, kerana orang itu orang beriman. Dan aku pun beriman kepada Allah, kata malaikatul maut. Ya, Allahu Akbar. Tu malaikatul maut, tuan-tuan, dia baru sedar sakitnya mati macam mana, kata Nabi SAW. Maka nikmat yang Allah beritakan ni, ada juga nikmat yang menipu dayakan, tuan-tuan. Ya, kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihima as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang sentiasa menipu dayakan kita. Nikmat ni selalu dia buat tipu daya kat kita. Kata Nabi, dua nikmat ni tolong hati-hati kalau kamu berdepan dengan dia. Apa dia? As-sihah, kesihatan, wal faragh, masa terluang. Kadang-kadang kita rasa sihat, tak perlu pergi masjid. Masih sihat, nanti dah mula sakit sikit, pergilah masjid. Sihat, selalu tertipu. Masa sihat ni lah kita mengabaikan segala perintah Allah. Ya, mula alah sembahyang sunat aja, buat apa? Alah pergi sembahyang Jumaat ni awal-awal waktu, alah banyak lagi aku nak buat kerja. Ya, masih lagi sempat buat kerja. Tertipu daya tak? Tertipu daya, tuan-tuan. Pada zaman muda kita dah habis dah. Ini dah tua dah habis pencen dah. Masih lagi tertipu daya kita. Yang kedua, al-faragh, masa terluang. Ya. Terutamanya orang pencen, tuan-tuan, ya. Masanya sangat terluang. Kerjanya turun je, kata Jawa. Tidur je kerjanya. Ya. Mata Imam Ghazali, barang siapa yang satu hari dia tidur 8 jam, hidup selama 60 tahun. Dia tidur tu satu hari 8 jam je. Dan usia dia 60 tahun dah. Daripada dulu sampai 60 tahun, tidurnya selama 8 jam. Artinya satu hari 8 jam, besok 8 jam, besok 8 jam. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya dia telah membuang masa dia selama 24 tahun, tuan-tuan. Ataupun 20 tahun lamanya, dia habiskan masa untuk tidur je. Kalaulah tidur satu hari 8 jam, agak-agak berapa jam kita tidur, tuan-tuan? Makin pencen, makin banyak tidur, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jaga-jaga. Yang tak pencen sama je, 8 jam juga, tuan-tuan. Ya, Allahu Akbar. 24 tahun kita boleh guna apa, tuan-tuan? Macam-macam. Allah. Sebab itulah, ya, jangan membazirkan masa, sebab masa kazahab. Ya. Kata Nabi SAW, masa itu seperti emas. Sama ada dia memotong, kamu memotong dia, atau kamu dipotong oleh dia. Artinya apa? Sama ada kamu ini mendapatkannya atau kamu ditinggalkannya. Sebab itulah kita pernah dengar satu surah yang selalu surah ini dibacakan ketika habis belajar. Ya, wal asr, demi masa. Tu. Ya. Wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia sentiasa dalam kerugian. Allah ini Allah Taala sebutlah. Bila Allah bersumpah, benda tu pasti jadi. Kalau Allah tak sumpah, Allah cakap gitu. Allah tak pernah memungkiri janji. Mungkin janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali memungkiri janjinya. Bila kata Allah kata wal asr, demi waktu demi masa ataupun demi waktu asar. Sebab waktu asar ni banyak orang lara. Waktu asar ni orang dah penat siang 8 sampai 4.30 kerja. Petang ngantuk, lapar dan sebagainya. Maka dia pun habiskan masa waktu asar ni, ramai orang rugi pada dia. Ya. Sebab itulah disebut waktu asar. Sebab apa? Waktu asar ni banyak orang rugi padanya. Belum cerita malam. Wal-laili idza yaghsha, belum lagi. Ya. Jadi tuan-tuan dekat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian. Ya, kita rasa alah lama lagi lah aku sibuk, aku buat apa semua. Yes, aku tengah sihat, aku boleh makan dulu. Ya, aku boleh buat kerja lagi, boleh struggle lagi. Maka dua nikmat ni lah yang kata Nabi kata, ya, sentiasa manusia dalam
tertipu, ya, as-sihah, kesihatan, wal faragh, masa yang terluang. Baik. Dan Nabi SAW kata apa lagi? Wa ahibbuni li hubbillah. Jangan kamu cinta pada Allah saja, bahkan hendaklah kau cinta kepadaku, kata Nabi. Ini bukti. Nabi suruh kita cinta pada dia. Wa ahibbuni li hubbillahi iyaya. Ya. Dan kasihlah oleh kamu akan daku dengan sebab kasih Allah Ta'ala akan daku. Sebab apa kita kena cinta Nabi? Kena kasih Nabi. Sebab Allah sendiri cinta pada Nabinya. Allahu Akbar. Ya. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, sekiranya engkau ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka hendaklah kita sebagai manusia ini mencintai nabinya, ikut caranya, ya, segala perkara. Sunnah ni kan terbagi pada dua. Satu dipanggil ghairu masyru', satu dipanggil masyru'iyah, dan satu lagi ghairu masyru'iyah atau dipanggil jalabiyah. Ya. Apa maksud cinta Nabi ni? Iaitu ma atakumullahu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah Ta'ala, bagi tahu pada umat kau apa yang didatangkan oleh Nabi, ambil. Apa yang disuruh Nabi, buat. Dan apa yang ditegahkan oleh Nabi, wa ma nahakum anhu, apa yang ditegah oleh Nabimu, fantahu, maka hendaklah engkau tinggalkan. Tinggalkanlah, ya. Maka kita kena cinta Nabi sebab apa? Sebab Allah cinta Nabi. Itu. Kalau kita nak Allah cinta kita, cintalah Nabi kita. Subhanallah. Dan kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man zaqa min khalisin mahabbatillah mana'ahu zalika an talabid dunya wa ahsyahu an jami'il bashar. Barang siapa merasa daripadanya khalis, yakni tulen kasih akan Allah Ta'ala, nescaya menegahkan akan dia yang demikian itu daripada menuntut dunia, dan meliarkan ia akan dia daripada segala manusia. Ini kata Sayyidina Abu Bakar, dia pesan pada kita, barang siapa merasa daripadanya khalis, yang ikhlas kasih akan Allah Ta'ala, nescaya menegahkan akan dia oleh demikian daripada menuntut dunia. Nescaya Allah Ta'ala akan kurangkan kita cinta pada dunia. Kurangkan. Menegah artinya bukan menghalang. Ya, dia seperti Nabi. Nabi tu makan macam kita, tapi makan Nabi selepas lapar, tuan-tuan. Berhenti sebelum kenyang. Sebab tu Nabi ni maintain badan dia. Ya. Kalau Nabi berdiri dengan duduk sama. Perut dia ni sama rata dengan dadanya, ataupun perutnya lebih ke dalam berbanding dadanya yang lebar. Ya. Kita try duduk. Kalau tak sebut Roy, dan tentu namanya kita. Betul tak? Roy namanya. Itu kita. Tanda kita tak pandai jaga kesihatan Nabi ni, Allah. Sebab itulah kata Nabi, al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sihat daripada tubuh badan yang sihat. Kalau kita tengok tubuh badan kita sihat tak, agak-agak kita fikir. Artinya kalau tubuh badan tak sihat, akal tak sihat, tuan-tuan. Minta maaf lah. Bila tubuh badan dah mula sakit, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, kita mula stres. Betul tak? Akal kita akan sempit. Alah, macam mana ni? Nak pergi nanti kan waktu sembahyang macam mana? Ni pula ujung-ujung tahun banyak nganten. Oh, makan kita utamakan dulu. Macam mana? Kadang-kadang pergi tu waktu bila? Azan zuhur tu lah kita baru pergi ke pengantin. Lepas tu azan zuhur tu, pergi masjid dulu. Sebab apa? Inilah, ni'matani. Padahal dah rasa sakit lah. Tapi masih lagi keliru. Nak pergi mana dulu ni? Nak pergi surau ke? Nak pergi masjid ke? Nak pergi pengantin dulu? Ingat? Sebagai orang Islam, sungguh pun jemputan itu wajib kita hadiri. Ya? Namun ada perkara yang sunat-sunat dipanggil sunat muakkadah. Nabi tak pernah tinggal, tuan-tuan. Ya? Sunat muakkadah Nabi tak pernah tinggal. Tinggal apa, Ustaz? Sembahyang. Sembahyang fardu? Ya, bukan sunat muakkadah tu sembahyang fardunya. Ni tempat sembahyangnya, tuan-tuan. Siapa yang ada diri dia cinta dengan rumah Allah, ya, nanti dekat akhirat dia senang, tuan-tuan. Sebab apa? Ada 7 golongan ni mendapat naungan daripada naungan Allah Ta'ala.
Ya. Naungan tu dipanggil naungan arash. Arash ni bila di akhirat kelak, langit arash itu seperti timah timah panas yang mengalir. Ya. Dia bukan besi, timah. Timah ni dengan besi, walaupun besi tu kedudukan ni kuat, ya. Tinggal sikit lagi. Timah tu dengan besi ni kuat, kalau dibakar lambat, tapi timah dibakar sikit meleleh dia. Tu timah. Jadi siapa nak selamat daripada terkena timah arasy Allah ni bagaikan perak itu, ya, maka sering-seringlah hati ini bertaut dengan masjid. Ya. Jadikanlah masjid ni sebagai rumah pertama kita. Dulu masjid ni rumah kedua, pilihan kedua, ya. Tetapi bila kita dah usia senja ni tuan-tuan, ya, jangan tunggu senja lah. Daripada sekarang lah ingat pada kita, ya, berpesan pada kita dan anak-anak cucu kita, jadikanlah rumah Allah ni sebagai rumah pertama kita. Kenapa? Bila kita utamakan rumah Allah, nanti mudah nak cinta pada Allah. Selalu-selalu tengok rumah Allah, nanti selalu-selalu dia ingat Allah. Kat mana dia pergi, dia akan utamakan. Walaupun atas kapal terbang, waktu masa dia sampai, dia tahu nak tuju kat mana. Ini tak, tuan-tuan je. Ni tuju ke pasar malam, ya, pantang jumpa kedai RM2. Pergi kedai RM2 dulu. Azan dah, alas sekejap je. Rupanya 2-3 jam tak sedar kat dalam tu. Ya, maklumlah barang-barang sentiasa baru, ya, nikmat tu kita terlupa buat nikmat yang sebesarnya adalah nikmat iman dan Islam, tuan-tuan, ya. Allahu Akbar. Baik. Jadi kata Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata apa? Barang siapa merasa daripada keikhlasan kasih akan Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala tegahkan dia pada suka menuntut dunia dan meliarkan ia akan daripada segala manusia. Maksudnya apa? Dia akan mudah berhubung dengan manusia dalam keadaan baik kerana Allah. Ya, sebab itulah apabila kita berjumpa sesama kita, bersilaturahim ni, tuan-tuan, ya, atau jiran-jiran tetangga kita mula merapat dengan berbaik dengan mereka ini, nanti Allah akan datangkan kasih. Sebab itulah orang-orang dulu, kalau jiran sebelah rumah ni, dia tak panggil jiran lah, dia panggil saudara, sedulur. Ya, kanan dia tahu anak dia lahir nombor berapa ni, pukul berapa siang. Orang dulu gitu, tuan-tuan, ya. Kita sebelah rumah ni tak kenal pun tuan rumah tu siapa. Ni zaman sekarang ni, Allahu Akbar. Ada tak? Berlaku tak? Berlaku. Orang dulu, anak dia dah lahir, nanti anak yang lahir ni dijaga, dia tengok, kadang dia bawa oleh-oleh sikit kasih anak tu sampai membesar, sampai kahwin. Tahu mula anak dia lahir pukul berapa sekian. Itu orang dulu, ya, tuan-tuan. Sayangnya dengan jiran tetangga, bila kita belajar bab jiran tetangga, sedih, tuan-tuan. Ramai orang jiran tetangga kita dalam keadaan selepas PKP ni, mereka ini tidur dalam kelaparan. Perasan tak, tuan-tuan? Sampailah hari ni masih ada lagi orang macam tu. Ada, Ustaz, ada. Ya, kata Nabi SAW, boleh rujuk dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab hak tetangga. Barang siapa tidur dalam kekenyangan sedangkan jirannya tidur dalam kelaparan, dia tidak akan cium bau syurga, kata Nabi SAW. Allah Akbar. Tu jiran lapar, belum jiran tak berbaju. Ya, Allahu Akbar. Siapa nak dipakaikan baju di akhirat nanti, orang yang bangkit daripada tiupan sangkakala ni, orang yang berbaju tu semua para anbiya dan rasul. Ya. Lagi siapa yang berbaju? Iaitu antaranya orang yang memberi pakaian kepada orang yang memerlukan baju tu, pakaian di dunia. Berilah, tuan-tuan. Baju kita dah banyak, tuan-tuan. Kalau kita rasa segar nak kasih yang lama, kasihlah yang baru. Ya, tak lama lagi kita akan menempuh bulan Ramadan, tuan-tuan, ya. Maka sukacitalah kita kalau dapat panjang umur. Sebab itulah ada doa-doa yang diajarkan. Antaranya doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ustaz, kenapa baca Rajaba, Ustaz? Fi kan huruf jar, mesti lepas Rajab. Fi tu mesti Rajabin. Boleh baca? Cuma kita kena ingat, apabila Rajab ni, orang panggil Rajab lah, orang Arab panggil Rajab. Rajab ni ismul ladzi la yansarif, satu isim yang tidak boleh ditasrifkan. Maka dia tak ada Rajabani, tak ada Rajabuna, tak ada tak ada. Dia mesti barisnya mesti atas juga. Ya.
Tapi atas wazan fa'ala juga. Ya, atas wazan fa'ala. Dia bukan fa'il, tapi dia ismul ladzi la yansarif. Ya, jadi boleh baca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Atau dia nak ambil kata dia nak jar majrur, boleh, tak ada masalah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana. Balik semula Sya'ban sebab ismul ladzi la yansarif. Ya. Wa ballighna Ramadan. Ustaz, tak nak gaduh-gaduh. Kalau nak doa biasa boleh Ustaz. Kita wakafkan terus. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Boleh juga. Ya. Cuma kalau orang tu alim, dia faqih, dia pakar nahwu saraf, maka dia akan baca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Oleh kerana kita seluruhnya orang awam, bahasa Arab pun tak belajar, ya, bahkan kadang-kadang kita pun tersasul-sasul dalam Fatihah, ya, tersasul-sasul dalam Fatihah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang rahim tu jadi rahin, nun jadi mim. Allahu Akbar. Ada mim jadi nun. Ada tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi oleh kerana kita orang lemah, ikutlah apa yang tok guru kita ajarkan. Boleh Rajabin, boleh Rajab. Jangan Rejab aja. Kita mentang-mentang kita Melayu, kita pun melayukan doa Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab. Salah tuan-tuan. Fi Rajab. Boleh tuan-tuan? Jadi di samping kita nak capai, kita masuk dalam bulan Rajab ni, artinya Allah hantar signal. Signal apa? Tak lama lagi bakal bertemu bulan Ramadan. Maka rajin-rajinlah, bergiat-giat, bersungguh-sungguhlah. Mulakanlah hari ini dengan puasa-puasa sunat, sembahyang-sembahyang sunat. Nanti tak canggung bila datangnya bulan Ramadan. Malam 1 Ramadan dah kena tarawih. Kita tarawih tak sempat lagi nak buat. Nak belajar-belajar, tak biasa nak sembahyang. Tiba-tiba bila ada takut-takut, kita terbabas tuan-tuan je. Tak mampu buat 23. 8 pun tak mampu. 2 rakaat saja buat tarawih. Tarawih tak ada namanya 2 rakaat tuan-tuan je. Dia paling tidak ikut jumhur ulama 8 rakaat nama tarawih. Kalau 6 rakaat belum nama tarawih tuan-tuan. Kena ingat tu. Ya. Habis saya buat 6 je Ustaz. Tu tak tarawih. Niat awak tarawih, tapi tu tarawih 8. Kalau nak muafiq, ya, tak nak gaduh-gaduh, 8. Ya. Kalau nak 20 tarawihnya, termasuk witirnya 23, silakan. Ya, jangan kurang dari 8 tuan-tuan. Allahu Akbar. Itulah kita faham bagaimana nak menghadapi. Dalam bulan Rajab, belajarlah sesuatu ilmu yang boleh membahagiakan kita pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Kenapa? Nanti takut-takut kita niat pun, bila nak niat habis niat bila? Jangan sampai masuk Ramadan tak tahu bila waktunya, habisnya bila? Akhirnya niatnya lepas subuh. Bila niat lepas subuh, tak namanya Ramadan, kata Nabi. Ya. Ramadan ni mesti niatnya sebelum subuh. Artinya sebelum azan subuh, bukan dia sembahyang subuh. Takut dia sembahyang subuh nanti, subuh gajah, baru nak niat. Tak boleh. Dia mesti sebelum subuh. Ya. Pada waktu-waktu azan, seperti pada Ibnu Maktum, azan pertama. Ya. Dalam Islam ada 2 kali azan waktu Ramadan tu. Satu azan bangkit untuk sahur. Lebih kurang 1 jam sebelum azan. Tu bangkit sahur. Kita 5 minit baru, nak azan tu baru bangun kita. Silap tu. Sebab tu makin lama kita menghadapi bulan Rajab ni, makin kita faham macam mana nak menghadapi bulan Ramadan nanti. Janganlah kita sambil-sambil lewa. Alah biasa di umur Ramadan macam tahun lepas juga. Beli baju baru dan sebagainya. Tak. Tahun ini kita kena buat lebih baik dan lebih baik. Sebab apa? Kita nak belajar sembahyang tarawih ni dengan penuh keimanan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita nak belajar macam mana barang siapa yang mendirikan Ramadan, arti berpuasa dan malam hari itu beribadah, nak imanan. Ya, sebab saya pernah jumpa tuan-tuan, ketika kami belajar dulu, lebih kurang ada 13,000, 14,000 yang sembahyang tarawih ni. Satu imam 13,000 orang, 14,000 orang, 15,000 orang. Makin nak sebelum Ramadan 25,000 orang.
berebut. Siapa datang lambat, datang asar memang belakang lah. Ya, datang sebelum subuh sampai ke batu. Ya, nak dapatkan tarawih dengan Syekh Jibril nama dia. Ya. Kita tengok terketar-ketar. Jibril ni dibaca satu juzuk. Ya. Untuk 23 rakaat tu satu juzuk. Baca dah lambat. Macam baca bukan tartil, tahqiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kat muah, baliklah orang tu. Ya. Kalau inilah caranya, baliklah. Tapi Syekh Jibril bila baca macam tu, orang tua tu bongkok-bongkok. Bila tanya, "Cik, pakcik, tak penat ke pakcik berdiri?" Dia kata, kalau awak sembahyang dengan penuh keimanan dan mengharap pahala yang Allah Ta'ala janjikan, insya-Allah kamu tidak akan rasa penat walaupun sampai ke subuh. Oh, hebat tuan-tuan. Terakhir kita buat tuan-tuan, sembahyang penuh keimanan, tarawih penuh keimanan, puasa penuh keimanan. InsyaAllah nanti kita dapat tiru. Dan kita rasa cemburu bila orang macam ini, dia apa? Sembahyang dengan penuh keimanan. Allah. Kita sembahyang dengan penuh kelalaian, penuh dengan angan-angan. Tuan-tuan, ya, itulah kita. Mudah-mudahan ya bicara yang sedikit ini memberikan kita manfaat dunia akhirat. Ya, cukuplah pada tengah hari ini. Kita nak bersiap sedia. Ya, lagi beberapa minit untuk masuk azan. Mudah-mudahan apa yang kita perolehi pada tengah hari ini ianya bermanfaat dunia akhirat kita dan memberi azam pada kita untuk beramal dan sampaikan pada orang-orang yang belum dapat hadir atau belum mendengar pada majlis kita ini. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang baik adalah kelemahan saya dan ilmu saya. Mudah-mudahan Allah ampunkan saya dan tuan-tuan, dan tinggilah asbab boleh masuk syurga tanpa hisab dan azab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sama-sama kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf semuanya.